Assalamualaikum. Saya Muhammad Zulhari dari EduVite Studio ingin melaporkan untuk TVPSS SMK Kota. Pada hari Selasa, 10 Mac 2026 bersamaan 20 Ramadan 1447 Hijrah telah berlangsungnya program pertandingan sempena Ihya Ramadan peringkat SMK Kota yang dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam. Antara pertandingan yang diadakan ialah tilawah Al-Quran, hafazan Al-Quran, syarahan, nasyid solo, tulisan khat, kad raya kreatif serta azan dan iqamah. Program ini diadakan bagi menyemarakkan bulan Ramadan serta memberi peluang kepada para pelajar menonjolkan bakat dalam bidang keagamaan. Mari kita saksikan kemeriahan pertandingan-pertandingan yang telah berlangsung sempena program Ihya Ramadan di SMK Kota. Menurut pihak penganjur, program seperti ini amat penting bagi memberi peluang kepada pelajar untuk mengasah bakat mereka di samping meningkatkan penghayatan terhadap ajaran Islam. Tambahan pula, aktiviti seperti ini dapat menjadikan suasana sekolah lebih meriah sepanjang bulan Ramadan serta menggalakkan pelajar mengisi masa dengan aktiviti yang bermanfaat. Para guru juga berharap agar program seperti ini dapat melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah mempunyai sahsiah dan akhlak yang baik. Sila sambung bacaan saya dan teruskan. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Assalamualaikum, saya Muhammad Zulhari dari EduVite Studio ingin melaporkan untuk TVPSS SMK Kota. Sila Ustazah perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Selindawati binti Adnan, guru pendidikan Islam SMK Kota. Okey, soalan pertama. Apakah tujuan program Ihya Ramadan ini diadakan? Tujuan program ini diadakan banyak, antaranya ialah untuk mengetengahkan bakat-bakat pelajar SMK Kota untuk menampilkan diri dalam pelbagai segmen seperti yang kita jalankan hari ini, iaitu pertandingan nasyid solo, hafazan, tilawah Al-Quran, mimbada'i dan sebagainya. Tujuannya juga ialah untuk supaya pelajar-pelajar dapat meningkatkan potensi diri, mengembangkan potensi diri yang dapat digunakan pada masa-masa akan datang. Okey, soalan kedua. Apakah harapan Ustazah terhadap pelajar melalui program ini?
harapan Ustazah dan juga panitia pendidikan Islam secara umumnya supaya pelajar-pelajar dapat menerapkan nilai-nilai yang murni, nilai-nilai Islam, di samping menyertai acara-acara untuk mendapatkan CJ dan juga pengalaman semasa di alam persekolahan. Okey, terima kasih dan sekian terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Zulharif dari Eduvibe Studio ingin melaporkan untuk TVPSS SMK Kota. Sila anda perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiata Bakisha dari kelas Pak Budi. Okey, soalan pertama. Apakah perasaan anda menyertai pertandingan ini? Perasaan saya menyertai pertandingan ini adalah sangat seronok dan sangat perlu menyediakan persiapan diri sendiri. Okey, soalan kedua. Apakah persediaan anda sebelum pertandingan? Persediaan saya sebelum pertandingan ialah saya mencari lagu yang sesuai dengan nada dan suara saya. Lepas tu, saya membuat latihan vokal. Okey, sekian terima kasih. Sama. Secara keseluruhannya, program pertandingan sempena Ia Ramadan peringkat SMK Kota ini berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan yang sangat baik daripada warga sekolah. Diharapkan program seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang bagi melahirkan generasi pelajar yang lebih berilmu, berakhlak, mulia serta sentiasa menghargai keindahan ajaran Islam. Sekian laporan saya daripada Muhammad Zulharif dari Eduvibe Studio ingin melaporkan untuk TVPSS. Sekian, terima kasih.